Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak penganjur dan hadirin sekalian. Perbincangan saya pada hari ini bertajuk penggunaan media sosial, tabiat belajar dan prestasi akademik dalam kalangan pelajar universiti dapatan daripada sebuah universiti awam di Malaysia. So, kajian ini dijalankan oleh Nur Aini Awang dan saya sendiri Dr. Rusmanisa Sulong dengan fokus kepada pelajar Fakulti Pengajian Pendidikan di Universiti Putra Malaysia. Secara ringkasnya, kajian ini cuba menjawab persoalan mudah tetapi kritikal dalam era digital. Adakah media sosial ataupun tabiat belajar yang lebih mempengaruhi prestasi akademik pelajar? So, dalam konteks pendidikan tinggi hari ini, media sosial telah menjadi sebahagian daripada rutin harian pelajar universiti. So, pelajar menggunakan media sosial ni bukan sahaja untuk hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga untuk tujuan pembelajaran seperti untuk mendapatkan nota ringkas, menonton video penerangan dan berkomunikasi dengan rakan dalam pengajian. So, namun literatur juga menunjukkan sisi yang berbeza. Penggunaan media sosial yang berlebihan sering juga dikaitkan dengan gangguan tumpuan, pengurusan masa yang lemah, penangguhan tugasan dan seterusnya kemerosotan prestasi akademik. So, keadaan ini menimbulkan persoalan sama ada media sosial ni sebenarnya membantu atau mengganggu pembelajaran pelajar di universiti. So, surutan kajian lepas menunjukkan dapatan yang tidak konsisten ataupun bercampur-campur dan kajian tempatan Malaysia pun sangat terhad. Ada kajian melaporkan media sosial memberi kesan yang negatif terhadap prestasi akademik, manakala kajian lain menunjukkan kesan positif apabila digunakan secara akademik. Dan kajian tempatan di Malaysia yang menguji media sosial dan tabiat belajar secara sentap seperti saya sebutkan sebelum ini sangatlah terhad, khususnya dalam kalangan pelajar jurusan pendidikan. Dan yang keduanya, banyak kajian menilai satu pun boleh ubah secara terasing tanpa menilai pengaruh relatif antara media sosial dan tabiat belajar terhadap prestasi akademik. So, kajian ini bertujuan untuk mengisi jurang kajian tersebut. So, kajian ini mempunyai 3 objektif yang utama. Yang pertama, untuk menentukan tahap penggunaan media sosial dan tabiat pelajar. Yang keduanya, untuk menilai hubungan antara penggunaan media sosial dan tabiat belajar dan prestasi akademik yang diukur melalui PNGK. Yang ketiga, untuk mengenal pasti pembuli upah yang paling dominan dalam meramal prestasi akademik pelajar. So, kajian ini secara metodologinya menggunakan reka bentuk kuantitatif tinjauan korelasi dan seramai 300 orang pelajar prasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan UPM dipilih secara rawak mudah. Instrumen kajian ialah soal seridik berstruktur yang mengandungi 10 item untuk penggunaan media sosial, 10 item tabiat belajar dan PNGK sebenar pelajar sebagai indikator kepada prestasi akademik. So, data analisis dianalisis menggunakan SPSS melalui statistik deskriptif, korelasi Pearson dan regresi berganda. So, dapatan kajian deskriptif dari segi profil responden, majoriti adalah perempuan iaitu sekitar 74%, dan responden juga tertumpu pada tahun 3 dan tahun 4, dan ini menunjukkan mereka mempunyai pengalaman pembelajaran universiti yang agak matang berdasarkan tahun. Dari segi PNGK pula, majoriti pelajar berada pada julat yang agak baik menunjukkan prestasi akademik antara 3.50 sehingga 3.69. Secara keseluruhannya akademik prestasi mereka sangat baik. So, dapatan menunjukkan corak penggunaan media sosial dan TikTok merupakan platform yang paling dominan digunakan oleh lebih 70% responden. So, lebih penting, 70% pelajar melaporkan penggunaan media sosial melebihi 3 jam sehari. Dan corak ini menunjukkan tahap pendedahan media sosial yang tinggi dan berterusan dalam rutin harian pelajar yang berpotensi untuk memberi kesan kepada tumpuan dan masa belajar mereka. So, dari segi tahap konstruk
penggunaan media sosial dan tabiat belajar, kedua-duanya mencatatkan min yang tinggilah. Ini bermakna pelajar melaporkan bahawa mereka aktif menggunakan media sosial dan pada masa yang sama mereka menganggap ataupun memberi persepsi pada diri mereka yang mereka ini mempunyai tabiat belajar yang agak baik, ya. Namun dapatan deskriptif ini belum menjawab sama ada kedua-dua faktor ini benar-benar mempengaruhi PNGK. So untuk itu analisis deskriptif, analisis inferensi pula diperlukan, ya. Dan untuk dapatan inferensi, analisis korelasi biasa menunjukkan dapatan yang lebih jelas, iaitu terdapat hubungan yang negatif, ya, yang signifikan antara penggunaan media sosial dan PNGK dengan nilai korelasi R bersamaan negatif 0.240, ya. So ini bermaksud apabila skor penggunaan media sosial meningkat, ya, PNGK cenderung untuk menurun, ya. So sebaliknya hubungan antara tabiat belajar dan PNGK adalah positif tetapi sangat lemah dan tidak signifikan. So ini menunjukkan bahawa dalam sampel ini, ya, tabiat belajar pelajar yang dilaporkan oleh mereka sini tidak berkait secara langsung dengan prestasi akademik. Manakala bagi mengenal pasti peramal dominan, analisis regresi berganda telah dijalankan dalam kajian ini. So model regresi adalah signifikan, ya, dalam kajian ini. Namun, ya, hanya penggunaan media sosial muncul sebagai peramal signifikan PNGK dengan kesan negatif. So tabiat belajar pula tidak signifikan, ya, apabila diuji secara bersama, ya, media sosial dalam model yang sama. So ini menunjukkan bahawa variasi PNGK lebih konsisten diterangkan oleh penggunaan media sosial berbanding tabiat belajar dalam kajian ini. So perbincangan dapatan ini menunjukkan satu pola yang sangat menarik, ya, saya kira. Walaupun pelajar menganggap media sosial membantu pembelajaran, penggunaan yang intensif, ya, terutama platform berasaskan hiburan, ya, berkemungkinan juga mengganggu juga tumpuan dan mengurangkan masa belajar yang sebenar, ya. So bagi tabiat belajar pula, skor yang tinggi mungkin dipengaruhi oleh laporan kendiri pelajar dan kecenderungan jawapan sosial ataupun ekspektasi sosial, di mana pelajar melakukan amalan belajar yang ideal walaupun tingkah laku sebenar mereka mungkin berbeza, ya. Selain pada itu, PNGK merupakan ukuran kumulatif yang dipengaruhi oleh banyak faktor lain, ya, saya kira, seperti kesukaran khusus, ya, beban akademik dan juga faktor psikososial. Dan dari sudut praktisnya, ya, dapatan ini mencadangkan bahawa intervensi di universiti tidak seharusnya berfokus pada larangan untuk penggunaan media sosial. Sebaliknya, tumpuan perlu diberikan kepada pengurusan, ya, bagaimana menggunakan media sosial secara berhikmah ataupun berstruktur, seperti kawalan, mungkin, ya, sebagai contohnya kawalan notifikasi waktu belajar bebas gangguan dan literasi digital akademik. So dari sudut penyelidikan pula, kajian masa depan disarankan menggunakan ukuran tingkah laku yang sebenar serta menilai pemboleh ubah pengantara, ya, seperti contohnya kawalan kendiri, ya, dan juga self-efficacy dan juga penangguhan akademik ataupun procrastination, ya, sebagai pengantara untuk kajian akan datang. So sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial merupakan faktor yang lebih dominan dan signifikan dalam meramal prestasi akademik pelajar, universiti dalam bidang pendidikan, dan kesannya adalah negatif. Tabiat belajar kekal penting secara teorinya tetapi tidak muncul sebagai peramal signifikan dalam model ini, ya. So kejayaan akademik dalam era digital bukan hanya bergantung kepada pengurangan teknologi semata-mata, tetapi saya kira kepada keupayaan pelajar itu sendiri untuk mengawal dan mengurus penggunaannya secara berkesan, ya. So saya kira itu saja daripada saya.
ya, perkongsian dapatan kajian. Ya, terima kasih atas perhatian. Saya boleh dihubungi dalam email seperti yang berikut, ros.manisa ataupun ros.manisa@uum.edu.my. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.